dia pada hari ke-12 sebagai contoh. Hari ke-12 kali ke-4, hari ke-12 contohnya 31 lah, 31 hari bulan 8. 31 hari 8 hari ke-12. Ke-8 kali ke-4 kita follow up dia. Follow up kali ke-4. Apa kita nak hantar? Kita nak create bonding dengan dia. Nak create bonding ni hantar apa? Hantar apa-apa ucapan ataupun tahniah ke tak, ucapan apa-apa saja. At least hari Jumaat. Ucapan hari Jumaat, ucapan merdeka, hari Malaysia, Ma'al Hijrah, awal Muharram, semua ada. Dekat Malaysia ni 1000 perayaan ada. Kau boleh pilih nak hantar mana kat kau punya prospek. Okay? Tapi at least wish pada hari Jumaat tu pun boleh dah. Untuk apa? Create bonding antara you dengan dia. Tapi jangan hantar seolah-olah forward ataupun general. Tolong hantar khusus. Contohnya, copywriting dah siap dah untuk hantar kepada 10 orang prospek bersama dengan gambar wish hari Jumaat. Tetapi setiap prospek itu tolong tukar nama dia. Jangan Assalamualaikum akak, saya doakan akak gini. Jangan. You all kena guna Assalamualaikum Cik Alia, Syira doakan Cik Alia dirahmati Allah macam ni. Itu yang terbaik sebab dia tahu khusus untuk dia. You all hanya tukar nama sahaja sebelum hantar kepada you all punya prospek tadi tu. Jelas tak?